Hampa nak anak kucing hampa gemuk mentah macam ni, meh aku ajak macam mana. Bahan yang diperlukan adalah kuning telur dan campuran ayam. Juga tidak lupa wet food kegemaran anak kucing korang. Untuk kucing 3 ekor anak and 1 ibu, 1 genggam penuh macam ni dah cukup dah. Next step, kita tuang air panas. Make sure dia rendam lah. Maknanya ketulan-ketulan tu semua dah berendam. Next, kita hancurkan kepada fine paste. Dalam beberapa second dah jadi lempit macam ni. Dia macam moy. Ni pun dah kira dah settle lah ni. Aku perasan kucing aku, kalau kuning telur ni saja aku bagi seketul-seketul, dia orang tak nak makan. So aku tipu dia orang dengan cara macam ni. So next, kita bagilah wet food kegemaran. And just nak share, kalau kata korang ada wet food, silicone cover ni bagus weh. Boleh simpan dalam peti ais, and dia tak mengeluarkan bau, and dia tak menyerap bau dalam peti ais nanti. So baguslah untuk penyimpanan. Kita bubur dalam 3 sudu makan, and ni lah, kita campurkan dia. And kalau kata korang rasa konsistensi dia terlalu pekat, korang boleh tambah lagi air macam ni. Sebab kita tak nak bagi dia terlalu pekat, kita nak bagi dia berair sikit untuk extra moisture. Selepas beberapa seketika, dah tambah air and konsistensi dah macam ni. Ni bolehlah dibagi kat kucing orang. Mari kita tengok dia orang suka tak suka. Okey, dah sudah je kita tengok dia orang nak makan ke tak. Mari makan. Tengok Mochi dah makan. Tu datang lagi. Semua paket datang makan. Cepat makan. So, tengok. Dia confirm makan sampai habis. Selera. Nak bagi kucing gemuk, nak bagi kucing sihat, nak bagi high protein, this is one of the way yang aku buat. Kalau kata korang nak tiru, korang boleh tiru juga cara ni. Makan tak tengok kiri kanan. Maknanya berselera lah. Yang resepi ni boleh cuba. Dan kalau kata korang nak bagi kucing korang gemuk, this is what you have to do. Kalau kata korang nak kucing korang gemuk dan sihat, korang boleh lah guna cara aku ni. And link aku sertakan juga. So jangan lupa like, share, follow, komen semoga video ni memberi manfaat.